Dari tabung haji kepada simpanan emas. Bila lihat kenaikan harga emas lebih banyak dibandingkan dengan ASB dan tabung haji, Tuan-puan beliau membuat keputusan yang sangat-sangat bijak mengalihkan duit yang ada dekat tabung haji sebahagiannya kepada emas. Kita simpan emas ni bermaksud kita simpan nilai. Tetapi kalau kita simpan duit dalam tabung haji dan ASB, sebenarnya tuan-puan bermaksud kita hanya simpan nombor sahaja. Walaupun nombor yang kekal, tetapi nilainya makin lama makin merosot dimakan inflasi untuk jangka masa yang panjang. Sebab kenapa guru keuangan iaitu Robert Kiyosaki yang menyatakan savers are losers. Mereka yang simpan duit banyak-banyak untuk jangka masa panjang, sebenarnya mereka tergolong dalam golongan orang yang rugi. Kita kena faham, walaupun nombornya dapat kekal, tetapi nilainya makin lama makin merosot untuk jangka masa yang panjang. Orang kaya-kaya di dunia tuan-puan, mereka tak simpan kekayaan mereka dalam bentuk duit kertas ataupun simpan semua dalam akaun bank. Sebaliknya, mereka menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk harta yang bertahan lama untuk jangka masa yang panjang. Antaranya perak, rumah, tanah, emas dan secara umumnya antara ketiga-tiga ini aset jangka masa panjang iaitu tanah, rumah dan emas. Yang paling mudah untuk kita kumpul adalah emas. Sebab apa tuan-puan, dekat Public Gold dah ada akaun emas dekat Public Gold, tuan-puan dah boleh simpan walaupun ada serendah RM100. Pembelian emas di Public Gold adalah mudah, murah dan patuh syariah. Bagi yang nak saya bantu memulakan simpanan emas serendah RM100 ataupun nak alihkan sebahagian kekayaan yang ada dekat ASB tabung haji kepada emas, boleh terus kliknya bio saya ataupun refer di pin video untuk saya bantu tuan-puan sebaiknya. Jadi tuan-puan jangan lupa teruskan follow saya untuk tips keuangan dan emas.